Okay guys, welcome back to my channel ZZ 84K Studio. Ni aku nak bawa korang dua tempat. Okay, dua tempat kat mana dekat kawasan Muar ni yang korang boleh datang lah. So aku nak try fly drone kat situ. So korang boleh stay tune, tunggu. Okay. Okay guys, aku pun dah sampai. Okay, lokasi pertama kita. Nak ikutkan hari ni aku kena record untuk akak-akak Zumba apa semua kan. So hari ni memandangkan hari ni diorang tak jadi, diorang cancel. So aku belanja korang view je lah. Okay, so lokasi pertama kita ni dekat Stadium Muar. So mana yang orang-orang luar kan, luar daripada Muar nak tengok, jom. Okay, so aku baru je siap pasang ni kan, buat persiapan apa semua. Ni tuan kita. So ni ready untuk fly lah. Okay, ready untuk fly. Aku belanja korang view Stadium Muar yang mana tak boleh masuk dalam. Korang nampak? Tak boleh masuk dalam stadium ni. Aku belanja korang view. Okay, lepas tu kita tengok budak-budak main bola depan-depan ni. Okay, korang tunggu je lah. Okay. Kita fly dulu kita fly dulu. Belanja korang view belanja korang view. Ini dia stadium dia. Ini dia Stadium Muar.
Okay guys, so kita dah sampai lokasi kedua kita, iaitu Pantai Parit Penyengat. Okay, so korang tengoklah aku belanja view kat sini. Okay, korang duduk je santai-santai, biar aku je bawa korang jalan kan. Korang minum kopi, makan biskut, santai. Okay guys, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang mana menonton sampai habis. InsyaAllah ada rezeki lagi nanti kita akan shoot lagi kat area Muar 31 Ogos ni. Okay, korang tunggu dalam ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay, share pada kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.